Hi guys, welcome back to Balkis Ani Channel. Hari ni kita dah sampai Kedah. Semalam aku buat vlog tapi okay, sekejap. Nak tunjuk apa tu? Aku guna, okay tunjuk. Woo! Tengok yang video zoom dah nampak. Gunung Kinabalu. Tiba. So sekarang kita nak pergi ke Sungai Petani Kedah untuk cari baju raya. Suami saya tak ada baju raya. Saya ada. So takkan dia pakai hijab, saya pakai kelabu. Macam pelik pula guys. So kita nak ke Sungai Petani. And alang-alang tu kita nak jalan-jalan tengok apa ada kat sana. Okay, let's go. Jom. Semalam I hanya mampu bercerita saja. Perjalanan kami mengambil masa hampir 12 jam. Sebelah 12 jam. Dia tak jam. Dia tak jam ke? Pelik-pelik. Kita tak pergi Skudai tu jam. Skudai kat Johor tu je jamnya. Kita masuk Sikit je. kita masuk jam. Dia macam bukan jam hok berhenti pun dah. Tak. Dia gerok. Dia gerok je. Bukan jam hok sampai tak gerok tu dah. Lepas tu kita berhenti dekat Rawang. Jaket. Kita berhenti dekat Rawang saja. Kita pergi Maya Market kat Rawang. Itu direct. Lepas tu straight 11 jam. Kita sampai Tandas sekejap. Tandas banyak kali berhenti lah. Saya macam biasa. Salah satu punca je. Okey, lepas ni saya tak akan bagi tahu. Saya ketah je. So tadi suami saya pergi kerja. So sekarang dia dah balik. And dia bawa saya pergi Sungai Petani. Alang-alang tu nak pergi jalan-jalan lah. Nak tengok apa ada dekat sana. Awak okey kau? Saya okey jom. Lagi tak make up. Lagi pakai bedok aja. Make up lah ke? Bedok ke lipstick? Sebab saya rasa macam ya Allah, malasnya. Malas bersiap. Tapi nak keluar tapi malas bersiap. Suami saya Suami saya cakap boleh pakai macam tu. Sebab okey. Ni siapa ni? Uzeh. Okey. Semua benda buzeh. Tu je hari depan lah Hayul ni. Nanti balik kita nak ni ada jual bahulu yang beli-beli kari esok. Nak balik Nak balik. Tapi saya tadi cakap macam nak makan Pak Ahmad Western. Sebab saya macam okey je, boleh je. Tapi saya lupa bawa power bank. Power bank saya lupa bawa ni. Dia punya bag. Lepas tu Secah dululah sekejap. ada berapa tu? Banyak lagi. Awak lah tadi saya buat prank tak jadi lama kot saya record. So jumpa korang kejap lagi. Bye. Cantik guys. Tuhan. Kita nak makan. Bulan. Menarik ya. This is sparkling blue lemon. Bandung soda fruit. Kita ambil yang ditulis violet. Oh, saya rasa macam ni. Dalam
ambil, kita add on pack. Kita yang tu masuk ni. Ada. Ini adalah meatball. Tengok sini ya. Emergency. Tak lawan aku. Masih. Nak tunjuk tapi tak cakap yang mana. First and last. Fish and Cakapnya ya. Mari kita habis ni. Ini ke kan? Okay, siap. Senakung. Tapi macam sos dia menarik. Sekejap, saya nak. Menariknya guys. Sos dia macam menarik. Ini meatball dia. Sekarang kita tunggu lagi 2. This is my husband. Masak lagu tu ya. Sama-sama tak tahu. Masak-masak. Sos dia sedap. Masak-masak. Tahu lah dengan aduk sama saya. Saya pun tak tahu. Ada mic kat sini lah. Mungkin nak. Jadi beef bread, chicken grill nak siap dah sana. Beef bread, chicken grill nak siap dah. Kalau buka. Ayam tak ada banyak ini. Tak tahu. Lagi satu. Satu lagi tu. Tapi semua banyak. Saya kedah. Lepas tu ialah semua rasa hak ni. Chicken grill. Terima kasih. Dasar. Ya, kat sini saya nak take. Ni chicken grill, fish and chips, meatball and beef wrap. Okay, kita dah boleh makan. Awak makan mana? Macam mana? Kenapa memandangnya tapi ini bocor ni. Pemandangan tu bukan nak. Apa ni ais ni? Kita makan. Pun Mana dia? di pulau 5.
Bau dia sedap. Sedap. Lembut. Kalau makan 10 pun. Buka. Meja 6. Ada makan fish and chip, chicken grade, liquor, sparkling, mandu dengan bread satu. Okey nah. 59 kena tukar. Makanan semua okey. Ya. Okey. Dah diisi dah? Okey, saya. Senyum. Ya kan. Saya punya juga. Saya Harga tak mahal sangat. ada rahmah. Biasa. Western Standard Western. Guys, sekarang kita dah kenyang. Tapi I nak berjalan-jalan lagi walaupun saya tahu suami saya kerja esok. Nak balik ke sana 1 jam. Boleh ke? Boleh je. Betul ke? Alang. Kita dah dekat Sungai Petani guys. Nanti nak mai pulak dah Awilo. So, Syamina Sungai Petani? Kulim. Boleh. Tak boleh pergi jumpa. So, Mana abah lagi ni? tu tempat kita nak pergi tu. 13 minit guys. Jumpa korang kejap lagi. Bye. By the way, makanan tadi semua okey. Semua sedap. Kenyang. Paling sedap bagi saya beef Beef wrap. Awak? Beef wrap. Beef wrap paling sedap. Barang Daging dia banyak. Dia penuh daging dia. Ni jalan Sedap. apa lah? Korang waste je lah. Wazila di lorong Lorong DELORONG. Okay, Betul. I type kat bawah ni. Bye bye guys. Ni mesyuarat agung PIBG ke gapo depan ketore ni? Yang ni kad kan? Dok. Dok. Mesyuarat ke dia ni lama sangat ni. Orang nak tahu tak boleh gana dia boleh muak seramai ni orang kata. Dia pakai ayat guna-guna. Dia poci betul aku. Sibuk. Okay guys, setelah 3 kali pusing baru dapat parking. Bukan 3 kali. 3 lah. 3 atau so? 2, 3. 3 kali pusing baru dapat parking. So, sekarang kita nak jalan-jalan. Biarlah suami saya penat. So guys, kami dah sampai room stay. Kita nak makan ni, bagi nak rasa benda-benda viral. Tadi bagi pergi jalan-jalan dekat apa nama dia? Kau ni sikit. Apa tadi ni? Siasani SP. Sungai Petani. Lepas tu I jumpa Mochi. Yang ni tengah viral dekat TikTok. Tak tahu tak viral. Tak tahu, patutlah awak tak excited tadi.
Tu lah. And lepas tu satu lagi I beli sengkuang caleg. Ini bagi pernah tengok orang makan tapi saya tak pernah makan. So I nak try. Terus sebab dia beli. Sedap. Dia macam ubi square dengan buah hojok. Royak dengan kacang. Sedap. Yang ni nak makan macam mana? Buka ni. Cuah kau? Tak, curut. Oh, ni apa ni? Banyak. Ni dia buah ni. Pak Anu putih. Dia celup. Ni nak celup atas sikit. Tak atas. Lepas tu celup ni. Okay. Saya akan gunakan dia sebagai eksperimen dulu guys. Dia dah kenyang. Saya Makan tadi dah banyak. Kata sok. Dia. Dia mana? Ni kan ni apa pelik? Apa? Tu lah pelik. Ni. Sebab kan dia lembek. Nak ni. Masih. Sedap lah juga. Patutlah viral. Ayam. Ni. Masuk makan. Guys. Ubi square sedap. Kalau nak air masak je. Sebenarnya tadi bakal dah tidur dalam kereta. Saya daripada SP sampai ke sini. Korang yang buat itu. Tapi sebab saya perlu habiskan video ni. Video tadi terlalu pendek. Sebab kat sana tadi saya lepas bagi cakap dah 3 kali pusing baru lupa parking. Kat sana tak ada benda yang menarik pun. Kurang lah. Kurang. Oh, suka. Kau lembek-lembek. Mana ni lembek? Di sini saja video saya pada kali ini. Jangan lupa like, comment, share and Berapa kali subscribe. habis? Jumpa korang pada next video. Bye.